Pening sikit telan painkiller, sakit badan sikit telan painkiller. Tapi tahu tak apa painkiller ni buat dekat badan kita? Painkiller macam paracetamol, ibuprofen, diclofenac, dia bukan hilangkan punca sakit, tapi dia cuma slowkan signal sakit dari pergi ke otak. Maksudnya painkiller ni dia macam mute button, dia senyapkan bunyi tapi tak bagi masalah. Apa pula akan jadi pada badan kita kalau kita kerap telan painkiller? Pertama, perut. Ubat tahan sakit jenis NSAID sebenarnya boleh mengakis lapisan perut. Jikalau diambil sewaktu perut kosong, sebenarnya ia boleh menyebabkan bedih hulu hati, gastrik, malah luka pada lapisan perut. Kedua, buah pinggang. Painkiller sebenarnya boleh mengurangkan aliran darah ke buah pinggang. Kalau jarang-jarang makan, okeylah. Tapi kalau kerap makan, ambil pula dos yang tinggi dan kurang minum air, lama-kelamaan buah pinggang boleh terjejas. Ketiga, hati. Paracetamol nampak macam ringan kan? Tapi kalau ambil dos yang tinggi, campur pula dengan alkohol, lama-kelamaan hati akan terpaksa bekerja keras sehingga boleh rosak. Nak tahu cara guna painkiller dengan selamat? Ambil ikut dos yang betul. Jangan campur dua jenis painkiller tanpa nasihat doktor ataupun farmasis. Elakkan ambil NSAID waktu perut kosong. Kalau sakit kerap, contoh sakit kepala setiap minggu, itu bukan normal. Kena cek dengan doktor untuk tahu punca sebenar. Painkiller ni penyelamat, tapi bukan untuk dijadikan tawar rapat setiap hari. Kalau badan asyik minta painkiller, mungkin badan cuba untuk beritahu sesuatu. Jadi, jangan cuma diamkan sakit, tapi fahamkan punca dia.